Assalamualaikum, apa khabar Koma? Koma dengan aku lagi TVFZ. Hari ni kita dekat Hongfak Motor. Aku nak tunjuk dekat Koma satu motor yang rare, limited edition. Motor apa tu? Mau kita tengok. Ni dia. CF Motor 450SR GP Edition. Nice. Okey, inilah dia CF 450SR GP version. Apa yang beza dia GP version ni? Kalau kamu tengok dia punya livery ni special lah. Okey, special edition. Kenapa? Pasal motor ni dalam dunia cuma ada 451 unit sahaja. Dia produce dalam dunia 451 unit je. Dalam Malaysia ada 24 unit sahaja. Dalam Perak ada sebiji sahaja. Okay, yang ni unit yang ke 317. Motor ni memang betul-betul rare lah. Apa yang membezakan dia dengan 450SR yang biasa? Antaranya yang pertama dia livery lah. Yang kedua, kamu tengok kat sini, nampak tu dia ada logo-logo CF Motor masa menang Moto3 World Champion. Ingat tak yang masa tahun lepas 2024 Marcus Alonso? No, yo creo que sabíamos que ellos son fuertes saliendo a la contra y con espacios y... Marcus Alonso pula. David Alonso. Marcus Alonso siapa? David Alonso. Dia menang Moto3. Dia beat record Valentino Rossi. Kalau Vale menang 11 kali tak silap aku, 11 kali Moto3 podium, okey, menang GP. Tak silap aku David Alonso 12 ke 13 kali dia menang. Dia break record lah daripada Vale. Okay, lagi apa yang menarik dia, bukan hanya dekat tank je dia letak logo ni, dekat meter dia pun sama. Tengok tu interface dia, mantap. Okay, interface ni dekat 450SR yang biasa memang tak ada. Kalau kamu tengok apa beza dia dekat sini, nampak dia ada biru-biru dia sikit tu kan. Yang lain semua sama, cuma interface dia lain. Dan kalau kamu tutup dia, tu dia keluar lagi logo 3 tu. Apa lagi yang lain dia, kalau kamu tengok dekat seat dia ni, nampak dia ada design yang lain sikit. Kalau 450SR yang biasa dia bukan macam ni, dia macam plain je. Tapi yang ni dia macam ada satu leather punya layer kat sini, kena dengan warna body dia. Dan body dia ni bukan stiker body dia ni memang dia cat lah. Okay, cat siap. Tu kecuali yang dekat sini je, yang sini je ada stiker. Yang ni semua cat. Dan yang paling penting, ni bak kata salesman Hongfak ni, dia kata ni ada RCB brand Malaysia, ada dekat livery official motor. Mana kau dapat lagi? Sebab David Alonso pun baru-baru ni RCB dah charger dia. Jadi itulah dia dikira sebagai one of part official untuk CF Motor Aspar Racing punya team lah. Yang lain-lain semua sama. Dia punya brake dia bagi Brembo, M4, semua sama. Cuma apa lagi bezanya, yang lebihnya dekat 450SR GP ni, dia ada kotak tambahan kat sini. Dalam kotak ni ada 4 barang. Ini semua dapat sekali dapat sekali. Semua crafted by CF Motor. Ini bukan aftermarket punya part, ini memang datang daripada CF Motor sendiri. Footpack kiri, okay, racing punya footpack belah kiri, kanan. Lepas tu ni racing windshield dengan single seat. Beli motor ni je baru dapat benda ni. Kalau 450SR biasa tak ada. Kalau mau beli yang GP edition ni, free sekali dia bagi daripada kilang punya. Okay, aku dah explain semua pasal motor ni, tapi takkan tak payung Koma. Bunyi motor dah CP2, kita payung sikit lah. Walaupun Koma tahu bunyi ni macam mana, kita payung sikit lah. Saya tak lengkap pula buat video motor tapi tak payung bunyi sikit. Okay.
tu dia 450cc CP2. Dia khabar nak keluar di 50cc CP2 kan. Tak tahu lagi macam mana bunyi dia. Kita tunggu tengok macam mana. Jadi berapa harga dia? Kalau ikutkan harga yang 450SR ni 28 ke 29? 29888. 29888. Yang ni dia ada beza sikit lah, barang limited Mana boleh harga sama. Harga dia 32888. Dia lebih 3k lah macam tu. Tapi balik lah kau mendapat interface yang limited edition. Lepas tu dapat sekali barang-barang racing ni. Dan aku jangkakan yang beli motor ni mungkin kolektor lah. Ini memang betul-betul kolektor item lah. Yelah, kamu dah beli, dalam dunia ada 451 unit je. Lepas tu kamu nak lenjan. Rasa macam hidup kot. Ini rasa ni yang beli ni memang kolektor. Jenis pakai letak kat rumah ni. Rasa-rasanya lah. Tapi kita tak tahu kan. Mungkin ada juga yang betul-betul beli, lenjan, tak tahu lah. Tapi itulah dia 450SR GP Edition. 24 unit sahaja dekat dalam Malaysia. Jadi siapakah dia owner? Ada tak owner-owner yang dalam ni tengok video ni? Cuba komen sikit kat bawah. Jadi itu saja. Aku tak adalah buat review pasal motor ni ke apa, sebab kita dah pernah cover dah motor ni dalam channel aku. Kalau kamu boleh tengok, kamu boleh tengok kat sini lah. Niat ni nak memiliki tapi apakan daya, kita tak mampu. Nantilah ada rezeki kita insya-Allah yang biasa punya, yang version biasa punya, insya-Allah. Itu saja daripada aku. Harap kau mendapat info sedikit mengenai motor limited edition ini. Jangan lupa like. Kalau kau nak komen, boleh komen. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui lagi apa motor-motor yang baru keluar dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo.